Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri, mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia dan Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua negara. Ahli-ahlinya akan mengadakan pertemuan sekali setahun di Malaysia dan Rusia secara bergilir-gilir. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluas kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.